Asin dah. Baik Datuk. Datuk jangan bimbang. Saya akan uruskan semua Datuk. Terima kasih Datuk. Mana pula si gagak hitam? Gagak hitam! Masuk! Oh sudah, buah panggil pula. Ya bos. Seorang je? Seorang je bos. Mana nasi bunga? Nasa bunga tadi ada kat belakang tu. Buang air kot. Dia mana? Panggil dia datang sekali. Oh, suruh datang kemari. Suruh datang jumpa buat air buat. Okey. Mana budak Nasa ni? Buat hal lagi ke? Alah, Lemas. Beranjak ke? Alah, lama tak jumpa awak Lemas. Nak mana tu? Alah, Abang Nasa menyampah tu. Tak adanya Abang Nasa, tak ada lama-lama jumpanya. Kita ni kan duduk satu ofis. Hari-hari berjumpa. Gampang lah kau tahu. Alah, Mas. Janganlah nak lepas-lepas kau. Apa nak jumpa kau ni, Mas? Mohlah kita derhati. Kena marah dengan orang tu. Siapa itu tu, Mas? Moh. Ya. Moh derai. Tu, Wan Jebon tu. Tengah manggil awak tu dari tadi tu. Moh. Alah, dia dah fikir. Oh, berat Muhammad ni. Hoi. Macam ni baru spy. Duduk. Terima kasih. Okay, semua sihat? Alhamdulillah, sihat. Tadi kita dapat panggilan daripada Ibu Pejabat. Kita ada satu kes kena selesaikan. Mana bermula hari ni, kita kena buat siasatan mengenai kes Kes apa tu bos? curi lembu. Oh, kes curi lembu? Curi lembu? Curi lembu. Oh. Man, kau pernah dengar nama Pak Tam Rumah? Pak Tambuma. Pernah dengar bos? Dia tu cacat. Okey. Dia cacat. Tapi semua kita dia curi lembu. Kan? Macam mana orang cacat curi lembu? Tak tahulah bos. Dia memang gangster bos. Oh, ya ke? Dia tu tak tahulah kalau berlarikan lembu. Tak tahu siapa dulu. Pak nak rumah ni bapak gangster dah. Gangster. Kedua kita tu. Dengar cerita cacat tapi bapak gangster. Oi, dia ni orang. Gangster tak gangster, kita dapat arahan untuk tumpaskan mereka. Tumpaskan mereka. Beres bos. Boleh tuan. Boleh bos. Sekarang orang keluar dapatkan semua maklumat detail tentang dia orang 3 orang. Baik bos. Yang maklum kan dia ada 3 orang. 3 orang boleh. 3 orang ya. Okey bos. Dapatkan maklumat lengkap, kita akan mesyuarat semula untuk buat operasi selanjutnya. Okey bos. Baik bos. Jom saya keluar dulu, saya pergi cari maklumat. Cari maklumat 3 tadi. Bagus. Okey, dah luar. Ya, apa? Angkat apa? Masa? Apa Aku ni? ni confused lah dengan kau dah. Apa ni? Masa bos panggil tadi, kat situ tu, kau lembut je. Depan buang kau kerat. Kau ni 2 alam ke? Biasalah. Orang ni jadi detektif kena buat jualan. Orang keras lawannya lembut. Oh, Jadi sekarang ni kau kena lawan dengan orang keras, kau jadi lembut. Bila orang keras, kau jadi gitu. Gitulah gaya ni. Ya, tak kau ya. Keras lawannya lembut. Keras lawannya lembut.
Lembut lawannya keras kau dah. Keras ya. Oh keras. Dia tak ada benda dah. Mudah-mudahan berjaya lah Messi yang buat kita bagi Awak kena cari 3 macam ni. Kita kena cari. Bukan senang nak lawan kepada kita tu. Kata Patam tu. Kau nak kelakar je. Bohong. Itu mencari orang mencuri lu. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja. Hei, kita punya bos tu garang Garang apa? Baik je orang dia. Cacat lah. Di remah kabelmu, di tabir mega-megamu, ku melihat. Mana garang? Kat mana tak garang cacat-cacat boleh jadi gangster dia tu? Tengok itu. Di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Okey, masuk. Okey. Patut tak garang? Risau lu ni. Kabut bos panggil. Ya, kenapa bah? Mana budak baru tu? Panggil masuk sekarang. Chan. Weh, bah panggil. King. Baik. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Ini budak baru. Ni budak baru bos. Budak ni nama dia Chan. Caster alamat. Oh. Ya bos, nama saya Chan. Saya sedia berkhidmat. Chan ni budak mana? Budak sini bos. Dia caster tak lapan bos. Oh, dia tahu tak bidang tugas dia? Dia tahu bos. Nak mencuri lembu Bidang kita curi lembu bos. Tapi awak berdua kena ingat pasal detektif Wan Jebon dah daripada Bukit Belacan, bukan Bukit Aman, Bukit Belacan dah sampai Koi. Masing ke bos? Boleh rasa lah. Buat belajar dia. Awak berani tengok tangan. Ke mana hilang gigi? Kena tandukkan lembu. Lembu pun suka gigi. Awak tahu tak saya siapa? Saya tak tahu. Saya Patam rumah. Di negara saya gangster. Tadi rumah baru. Tapi saya lama duduk di Pahang, saya cakap Pahang lah. Nanti awak pergi tengok berapa banyak lembu yang dah ada. Ya, saya dah pergi ke dalam hutan sana bos. Ada 100 ekor bos. Cukup untuk bekalan gaya haji Belum lagi bos. Tadi anak 200 ekor. Dia kena cari servis lagi 100 ekor. Tapi cuma saya nak pesan awak berhati-hati dengan detektif Wan Jebon. Jadi rahsia. Ya. Tak apa, yang itu tak apa saya jaga bos. Nanti awak dengan saya pergi incar lembu tu. Okey bos. Tapi awak kena tahu saya cacat. Saya akan jaga bos. Jangan risau. Oh, bagus. Tapi berhati-hati dengan detektif Wan Jebon Ya. Lepas ni awak dengan saya pergi masuk ladang tengok lembu. Okey bos. No, tidur. No. Bang je.